Okey, seperti mana yang aku nyatakan, kita kena guna scanner. So jadi ni dia scanner yang aku guna. So yang ni murah je. Orang boleh tengok je dalam dalam link yang aku akan sediakan untuk mereka-mereka yang nak cari ni lah, sebab benda ni murah. So untuk kategori case tadi kan, check engine tu menyala. So kita memang boleh je nak main teka-teka ni. Main teka-teki tu memang boleh, tapi tak apalah, kita abaikan dunia teka-teki. So kita guna benda ni. Nampak ni. So korang boleh guna untuk dapatkan yang ni ataupun guna yang ni. So kita guna yang ni lah, senang sebab kita dah tahu ni kan kereta Pro 2. So kita carilah cerita dia. Benda ni senang je sebenarnya guna. Tak sakit kepala, kau carilah model Pro 2. Okey, dengan huruf orang panggil, dia panggil Pro 2. So kat mana Pro 2 duduk? So korang carilah. Tengok ni, ada Pro 2, Proton, Opel, Pas, Pro 2. So memang banyak. Jadi kita ambil dia. So kita akan tengok lah juga kat sini kan. Jadi kita kisahlah korang nak tunggu ke tak nak tunggu. Ya sih, memanglah kena tunggu. Sebab kita nak pastikan punca kenapa Audi tu menyala waktu korang memandu baru 60 km sejam. Dia menyala. Takkan tombol ni Audi ni rosak? Tak kan. So kita nak cari kat sini, kita carilah dia punya jenama. So Myvi. So kat sini yang 1000 liter tu kereta yang lama tau. Kereta zaman Sabang Purba Kala. So yang ni dia apa? KI ke NR? So dia KR lah rasanya. So mana satu? 301 ke 506? So kita pun carilah kat sini kan. So kita bacalah pokok. Kat sini tak ada data. Okay, so kat sini tak ada data. So kita abaikan. Kalau kat situ tak ada data, kita pergi semula sekali lagi. Kita ambil ni, transmission control. So kita baca pula. Nampak tu, lock up revolution speed not coincident. P1703. So kita akan tengok dekat sini kenapa punca lock up ni. Jadi kat sini nampak ni, kita boleh search terus kan, tahu tak? Korang tahu tak, kita boleh search terus dengan kategori. Kita buka je hotspot kan. So dia ada cantum hotspot, kenapa tu? So kat situ dia boleh bercantum dengan hotspot telefon lah. So kita boleh buat carian kat sini P0 Google search. So kita tekan kat situ, dia ada Google search. Tu. So kat situ dia dah memang keluarkan lah error description. So coincident ni apa masalah? Kereta gegar media and OK masuk di kereta gegar. So yang ni dia tak gegar-gegar. Dia tak gegar. So dari sini korang boleh lah cari punca dia berkelip fokus ni, saksikan problem video berdurasi ataupun ni. Tengok dia ada semua sekali punca-punca, dan siapa dia yang pernah kena untuk kategori ni, dia akan keluarkan dia akan keluarkan info-info tertentu. Tak dapat dibuka pula dah, web page not available. Teruk betul kau. Kenapa kau tak ada? Kenapa kau letak pada benda yang tak ada? Ni lah aku malas ni. So description, manufacturer define, you can try to obtain and repair suggested from. So kita kena cari YouTube yang ni lah. Kena cari lah kan, kena cari. So cerita dia P1703. So kita tak payah ni dulu. So kita cari kalau yang ni 602, dia akan keluarkan benda. So 602 2013 dan ke bawah. So kita tengok sistem, saya tengok enjin, kita baca fault code, tak ada. Okay, kita undur, kita pergi kat TCM, kita baca fault code. So dia akan keluar lock up revolution implausible. So barulah kita cari. So kita boleh carilah. Itulah cerita dia tetap sama, iaitu kod P1703. So benda ni memang banyak bergantung pada kod lah, kenapa yang dia bagi. Semua orang pilih lah kod mana yang dia orang keluar. Lepas tu carilah punca, sebab kadang-kadang nombor kod tu dia berbeza untuk sesetengah perkara lah. Mungkin wayar putus ke, VVT jam ke, timing chain lari ke kan, tok komputer bermasalah ke. So dia memang banyak, dia memang banyak masalah sebenarnya. Okay, so punca tu kita kena cari gitu. So ni lock up revolution. So kita tengok dulu lock up revolution ni, cerita dia tok komputer. Memang jam, jawapan dia memang jam. Good luck brother and sister. Selamat menservis kenderaan anda untuk kategori tersebut.